setiap rukun dengan ambil orang awal tu. Dia ambil ngelah dulu. Syarah dengan ngelah sekali iaitu ijab dan qabul. Jadi nak cukup jual beli ni, nak dinamakan jual beli ni mesti cukup ne rukun. Mesti lengkap ataupun cukup ne rukun barulah dinamakan jual beli. Tak cukup mana-mana satu daripada ne rukun orang tak nama jual beli di dalam mazhab Syafi'i. Ataupun cukup ne rukun tapi tak cukup syarat. Tu syarat tu kita nak mula baca gini. Ne rukun ni cukup belaka. Lah sekali ijab qabul. Tapi syarat setiap rukun tu tak cukup. Pun tak nama jual beli. Tak nama akad tersebut tak boleh panggil akad jual beli. Baik. Tu kita akan bicara gini ya. Ialah setiap rukun tu dia ada syarat. Setiap rukun tu dia ada syarat ataupun dia ada peraturan yang mesti kita ikut. Tu. Barulah nama jual beli. Baik, kita nak bicara ni nya syarat pertama dia panggil. Syarat rukun pertama iaitu ijab qabul. Ijab qabul. Bawah tu syarat ijab qabul. Sebelum syarat ijab qabul tu ada ni syarat ijab qabul. Rabih dulu penutup bagi lafaz ijab qabul. Dia tutup dengan jual beli mu'attah, jual beli yang tak ada ijab qabul. Baik, sebelum penutup tu kita ulang sikit. Ijab qabul ni yang kata rukun kelima dengan keenam ni, ijab dan qabul. Dia dalam mazhab Syafi'i wajib. Sebab apa wajib? Sebab rukun. Wajib ada ijab qabul. Ijab tu belah penjual, qabul tu belah pembeli. Ijab belah penjual, qabul belah pembeli. Ijab tu berapa nama? Ijab tu dia panggil tamlik. Tamlik ni mana gapo? Lafaz yang menunjukkan penyerahan milik tu tamlik. Penyerahan milik minal ba'i daripada penjual kepada pembeli. Itu lapah dia. Jadi kita nak bicara ininya lagu mana lapah ijab, lagu mana lapah qabul. Syarat dia syarat. Sebelum syarat tu kita buat penutup. Jadi itu orang panggil ijab. Bahasa syarak dia panggil ijab. Makna dia lafaz ataupun perkataan yang menunjukkan penyerahan milik daripada penjual kepada pembeli. Tu. Qabul pula tadi tamlik. Qabul pula tamalluk. Tamlik wa tamalluk. Tamlik penyerahan milik, tamalluk ni penerimaan milik. Itu beza. Jadi qabul yang kata saya beli tu, qabul ni berapa nama? Qabul ni lapah ataupun panggil perkataan. Perkataan yang menunjukkan terima. Tu qabul. Terima. Terima ke apa? Terima milik. Tadi serah milik, ni terima milik. Dia kena betul panggil ijab qabul. Baik, ijab qabul ni yang kata lapah penyerahan milik, ijab lapah penerimaan milik qabul tu dia ada 3 jenis. Kita belajar 2-3 bulan lepas. Baru kita sambung ini. Baru dia tak pening. Berhenti lama. Berhenti 4-5 bulan. Terus jual beli mu'attah. Berapa nama mu'attah tak tahu kita. Jadi sebelum kita beli mu'attah tu kita buat rumusnya dulu. Jadi ada 3 jenis ijab qabul. Kalau tak ada ketiga-tiga ni apa panggil tak ada ijab qabul lah. Apabila tak ada ijab qabul, tak cukup rukun. Apabila tak cukup rukun, tak boleh panggil jual beli. Apabila tak boleh panggil jual beli, tidak sah jual beli. Tak sah jual beli, tak boleh milik barang. Duit. Penjual tak boleh milik duit, pembeli tak boleh milik barang. Pasal apa? Pasal tak sah. Hukum dia pula haram. Kesan dia pula tak boleh milik, tak boleh tasarruf. Kena atas segera. Tu kesan tidak sah. Kita hari ni muda-muda tak. Sebab apa? Sebab tak
tak ada kesedaran. Tu dia jadi rasa tak bersalah tu. Dia ada 3. Pertama dia panggil lafaz ijab qabul yang penuh. Ni penuh ni afdal ni, penuh. Dia panggil lengkap. Lafaz ijab qabul lengkap. Lengkap pun lengkap semua kriteria yang ditetapkan oleh ulama dalam akad tu. Bagaimana contoh dia? Misalnya dia nya, aku jual barang ini dengan harga RM50 tunai. Tu lengkap habis. Cukup dia panggil. Tu dia panggil jenis ijab qabul pertama. Ijab qabul lengkap semua ciri-ciri ataupun kriteria akad. Atau panggil kriteria akad tu. Aku jual kriteria pertama. Dia panggil juzuk lah, kalau bahasa Arab panggil juzuk. Aku jual 1 juzuk. Barang ni juzuk kedua dengan harga sekian, juzuk ketiga. Tunai ke hutang? Tunai. Yang kedua dia panggil jual beli. Yang kedua ni jual beli pula dah. Lafaz ijab qabul yang kedua dia panggil lafaz sederhana. Sah juga. Ketiga-tiga ni sah. Lafaz ijab qabul sederhana. Maksud sederhana ni dia ada 2 item, dia ada 2 juzuk je. Aku jual barang ni. Tu jual barang ni. Bukan aku jual tu apa nama ni, item, juzuk. Aku jual barang, barang tu masuk barang ni lah. Aku jual barang lah. Ada 2 je. Harga dia tak sebut, tunai ke tak tunai dia tak sebut. Tu sah juga 2. Dan yang ketiga, jenis ijab qabul yang ketiga ni ialah ijab qabul yang paling pendek, yang menjadi khilaf ulama mazhab Syafi'i. Paling pendek. Dia ada sah, jual, beli. Jual dah, beli. Jual dah, jual dah, beret. Tu sah. Tu dia panggil jenis ijab qabul yang ketiga. Jadi khilaf. Khilaf di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, bukan khilaf dengan mazhab lain. Khilaf dengan mazhab lain tu khilaf asal, khilaf dasar. Khilaf dasar ni wajib ke tak wajib ijab qabul. Tu khilaf dasar, tu mazhab lain. Mazhab kita kata wajib ijab qabul ni kena ada. Tak boleh mai pergi hola duit senyap jib tak kata gapo, tu tak sah. Tu khilaf asal, dia panggil mazhab lain. Ni khilaf sesama mazhab kita, ada ijab qabul tapi pendek. Paling pendek jual, beli. Ataupun beli dah, yo. Dia jawab yo je. Sah. Tu 3. Baik, saya tak 3. Baik, penutup ni jual mu'attah. Nak tutup dengan jual mu'attah sebelum kita nak bincang syarat sah. Jual mu'attah ni jual apa? Jual hak tak ada ijab qabul. Senyap. Pakai hola duit, bertukar barang. Duit hola, barang hola. Dia panggil masing-masing hola menhola. Dia panggil unjuk berunjuk. Tu nama dia tu jual beli mu'attah. Jual beli mu'attah, jual yang tak ada ijab qabul. Tu umumlah. Kita akan bincang dia ada 3 gambaran semua. Kalau ringkas-ringkasnya kita kata jual beli tak ada ijab qabul. Tu hak ringkasnya. Tapi bukan semata-mata jual beli tak ada ijab qabul dipanggil mu'attah. Ada lagi gambaran lain mu'attah, ada 3 semua gambaran mu'attah. Kita tengok dulu. Sekarang ada kitab kita sebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jual mu'attah. Apa nama jual mu'attah ni? Tu. Perkataan mu'attah itu. Maknanya, makna mu'attah, unjuk beri. Unjuk beri ni maknanya hola lah. Salin, hulur, menhulur. Dia panggil salin, unjuk, berunjuk. Salin, beri, memberi. Salin, beri, memberi antara penjual dan pembeli tanpa ada lafaz ijab qabul. Tu ramai duk buat hari ni lah. Jadi ramai duk buat hari ni jual beli mu'attah ni.
Mai hola duit, mai ambil barang senyap ji tak kata gapo. Kalau kata pun apa nama ni, terima kasih ataupun sama-sama. Tu. Dia kata unjuk berunjuk. Jadi definisi dianya, definisi pertama umum. Dia ada 3. Ni dia sebut dalam kitab kita sekara je. Maksudnya dia kata di sini jual beli pakai bayar duit beri barang, tidak ada cakap apa-apa. Tu. Jadi jual beli muattah ni dia kata jual beli pakai bayar duit. Lepas bayar duit, pakai bayar duit tu beri barang. Pada dia tak ada kecek gapo-gapo, tak ada royak gapo-gapo sepatah. Tak ada royak jual, tak ada royak beli. Tu apa paling pendek tu. Hak pendek pun tak ada, hak sederhana pun tak ada, hak lengkap pun tak ada. Tiga jenis ijab qabul tak ada berlaku. Tu dipanggil pakai bayar duit, barang, tak ada kecek gapo. Dalam kurungnya dia tu tanpa ijab qabul. Mana kecek tu kecek merujuk pada ijab qabul, bukan kecek lain. Kecek lain tu tak kira. Tu. Sebagaimana dia kata hak ni hak definisi ni ijab muattah ni sebagaimana banyak ini ramai berlaku pada masa sekarang. Hak ni lah hak ramai duk buat, hak tak ada ijab qabul di merata-rata dunia, bukan tempat kita ya, bukan negara kita, bukan di merata-rata dunia. Imam Nawawi ni zaman dia lagi, bukan zaman kita dah. Di dalam masalah ini, baik, tu dia nak cerita hukum. Baik, sebelum kita cerita hukum, kita tengok dulu definisi ataupun makna muattah ni. Dalam kitab kita ni sekarang dia buat, dia secara detailnya dia ada 3 gambaran muattah. Orang panggil 3 jenis perbuatan yang dipanggil jual beli muattah. Dipanggil jual beli muattah. Pertamanya Pertamanya apa nama? Jual beli ataupun perbuatan hulur menhulur tu tanpa ada ijab qabul. Itu pertama. Jual beli ataupun perbuatan tukar menukar. Jual beli ni tukar menukar. Tukar menukar tanpa ada ijab qabul. Senyap. Itu pertama, dipanggil jual beli muattah. Yang kedua ni dalam kitab Bersalah dia sebut. Dalam kitab Asah ni dia sebut ni ya. Holo senyap, tak ada kata gapo. Tu dia panggil jual beli muattah. Kita tak ingat nama muattah tu, ingat jual beli, hak tak ada kata gapo. Holo duit ambil barang, tak ada kecek tu. Tak ada kecek tu maksudnya tidak kecek yang dinamakan ijab dengan qabul. Kecek lain tak kira. Tu kita kitab lain dia sebut juga tu. Yang kedua, nama muattah juga. Yang kedua, dipanggil rumus muattah. Rumus ataupun dipanggil apa? Dipanggil ringkasan nama muattah ini ada 3 semua. Pertamanya, perbuatan tukar menukar tanpa ada ijab qabul. Yang kedua, perbuatan tukar menukar. Perbuatan tukar menukar yang ada lafaz ijab atau qabul salah seorang, tak kira salah seorang daripada keduanya. Jangan kita kata ada pembeli kata, ada penjual kata saya jual, tak apalah kita senyap pun. Tak boleh. Tak nama jual beli, tak nama ijab qabul. Tu nama muattah juga. Ni yang kedua nama muattah. Tukar menukar yang ada lafaz ijab qabul daripada salah seorang. Dia tak boleh salah seorang, dia nak dua-dua. Salah seorang daripada keduanya. Lagu mana contoh dia? Contohnya, kita pergi beli penjual ni dia cakna. Penjual ni dia cakna benar ijab qabul ni. Saya jual lah Haji. Haji ni senyap tak kata gapo. Haji ni senyap. Kalau dia kata ya apa tak apa dah. Kalau kata okey tak apa dah. Kalau kata beres tak apa dah. Ni dah senyap. Ataupun dia kecek pun lain. Penjual kata saya jual
Pembeli kata lagu mana, tak nampak lama, gimana? Dia kecek pulai. Tak nama ijab kabul, tak nama kabul tu. Pembeli ijab, penjual ijab. Penjual kata, saya jual lah deh. Tu ijab dah tu. Dia tak kabul. Tak boleh panggil kabul, tanya khabar. Lama dia mau dia mana tak nampak lama. Tak nitah aku kapok. Tak nampak nitah lah, dia kata lama nego lek mana pula. Tu tak boleh panggil kabul, tak boleh panggil kabul. Tanya khabar. Tu nama mu'attah juga. Jangan kita kata kira jual beli dah pasal penjual kata saya jual. Kira jadi tu? Tak kira jadi. Kira tak jadi. Tak jadi jual beli. Tak cukup rukun. Tu kita tak bicara lagi ke hukum tu, kita nak nampak dulu definisi dulu apa nama mu'attah, baru kita cerita hukum. Muktamad kata tak sah, dhaif kata sah. Tu kita nak bicara. Tapi nak nampak dulu mu'attah ni lagu mana, takut silap. Baik, dua dah. Yang ketiga. Ni ketiga ni ramah ni. Kita buat ni hari ni. Apa nama? Yang ketiga ni perbuatan tukar menukar. Perbuatan tukar menukar. Tadi ada ijab kabul tapi sebelahnya. Ni perbuatan tukar menukar menggunakan bahasa lain mengganti ijab kabul. Tak nama ijab kabul juga. Walaupun ada orang kata ijab kabul, tu lagi clear lah. Lagu mana contoh? Penjual kata, kita pun ambil, kita hola duit. Berapa barang ni? Seria aja dia kata. Seria aja sebotol air. Kita berilah duit seria. Dia kata terima kasih. Kita sama-sama. Terima kasih itu tidak boleh menepati ijab. Dan kita sama-sama ni tak boleh menepati kabul. Tak boleh. Sebab terima kasih dan sama-sama ni budaya kita. Dah orang kat terima kasih. Sebagai orang panggil beradab. Dia panggil takdib. Bukan lafaz ijab kabul. Walaupun ada juga hamba dengar ada orang hantar video. Dia kata ada kami ngaji dengan salah seorang ni. Dia kata terima kasih dengan sama-sama ni boleh menepati ijab kabul. Allahu'alaihi lah. Surah Hadiah lah. Surah Hadiah. Mana kita ngajinya tak boleh menepati ijab kabul. Sebab ijab ini kena ingat balik definisi dia, takrif dia. Wa huwa madalla ala tamlik minal ba'i. Tu lapah menyerah milik. Terima kasih bukan menyerah milik. Sama-sama bukan kabul, bukan terima milik. Tu lapah. Gunalah lapah gapo pun soreh ataupun kinayah, tapi lapah tu menunjukkan penyerahan milik. Jadi terima kasih dengan sama-sama ni dia bukan lapah serah milik. Lapah takdib, lapah beradab. Orang bayar kat kita terima kasih, mari beli kedambo. Kedai lain pun banyak lagi. Pilih kedambo, terima kasih lah. Lepas ijab kabul baru boleh buat terima kasih. Patutnya jual beli dah atau jual dah. Dia pun beli dah. Terima kasih. Datang lagi. Patutnya ni dah habis lepas buai habis hijab kabul, ambil terima kasih dengan sama-sama. Tu angelah. Tiga. Jadi tiga tu dinamakan gambaran ataupun rumus kepada jual beli mu'attah. Tiga-tiga tu panggil jual beli mu'attah. Tak ada kecek berapa nama langsung jual beli mu'attah. Ada sebelah pihak saja, lapah ataupun ijab ataupun kabul, mu'attah juga, ataupun dia bukan senyap, dia kecek juga, cuma lafaz lain menggantikan ijab kabul. Tiga-tiga tu panggil mu'attah belaka. Baik, kita tengok hukum pula. Dah tahu dah rumus dia tu, nak tengok hukum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dalam masalah ini, sebelum hukum tu amal lupa nak sebut. Jual beli mu'attah ni pasal ni pada tribu ni. Jual beli mu'attah ni ni dia panggil apa ni? Ni dhabit penting. Dhabit penting. Apa nama? Jual beli mu'attah ni berlaku
pada situasi tak cukup ijab qabul dah. Hak lain cukup. Rukun lain cukup. Ijab qabul je tak ada. Jangan kita peluah siapa rukun lain. Sebab kita bincang ijab qabul, tak ada ijab qabul dia panggil jual beli mu'attah. Bentar lagi kita nak bincang jual beli mu'attah ni pandangan dhaif boleh. Pandang muktamad tak boleh. Maka apabila dia nak ambil pandangan boleh, dia pun peluah siapa tak ada rukun lain pun dia kata mu'attah juga, tu silap. Jadi topik pentingnya jual beli mu'attah tak boleh pakai mesin. Mana dia kata ada? Mana dalil dia? Dalil pekoh mazhab Syafi'i. Boleh dia kata. Dia tak rakyat boleh mazhab mana? Tak ke halu orang kampung. Pakai mesin ni dia kata boleh pasal apa? Pasal mesin itu menepati penjual. Itu mazhab Hanafi. Tapi Syafi'i tak boleh. Syafi'i ketat. Pasal apa? Mazhab Syafi'i mesin tak boleh menepati penjual. Tak boleh jadi wakil mesin. Tu. Lepas tu nak beli pakai mesin, nak akad ke mana? Jual beli tak boleh, mu'attah tak boleh. Nak jual beli cash tak boleh, mu'attah pun tak boleh. Lepas tu akad heboh. Tu pun dia tak pasti. Dia tak boleh. Tak ada solo. Tu dah.
Jadi ada akad lain, antaranya ialah akad hebah. Baik, settle. Kita tengok hukum. Tu topik penting tu. Di dalam masalah ini khilaf. Jual beli mu'attah ni dia ada khilaf di kalangan para ulama. Dia ada 3 khilaf, tapi dalam kitab kita ada 2 je. Di dalam masalah ini ada 2 pendapat ulama. 2. Dia kalau halusi ada 3. Setengahnya ni kuat ni, mengatakan tidak sah jual beli itu. Mu'tamad, yang tidak sah ni mu'tamad, kuat. Jual beli hak tak ada ijab qabul ni kuat. Pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, tidak sah jual beli tanpa ijab qabul. Tu. Sebab apa? Sebab pendapat mu'tamad dan mazhab Syafi'i wajib ada lafaz ijab dan qabul pada semua jenis transaksi ni, semua jenis akad. Tak kira lah bagai murah ke, bagai mahal ke, bagai kecil ke, bagai besar ke. Ni pandangan mu'tamad, tak sah tak ada ijab qabul pada semua jenis barang ni. Coklat sebutir pun kena ijab qabul. Tu. Bukan tanah, kereta, barang-barang besar, rumah ada ijab qabul, tanah ada ijab qabul sebab barang yang besar. Coklat sebutir tak ada, tak apa. Pasal barang kecil, dah. Pandangan mu'tamad, semua wajib ada ijab qabul. Tak ada ijab qabul, tidak sah. Kalau ikut mu'tamad kan penat lah pok kita. Pakai tak sah belaka. Berapa kerak sangat jahat ada ijab qabul ni, hak pergi Allah sama beli dah. Dia jual, hamba jual. Sebab apa? Kadang-kadang kita kata beli, penjual kata tak, saya kata jual. Kalau penjual kata hamba jual, pembeli senyap, tak, saya kata saya beli, tak jadi juga. Sebab sirah ni dia kena ikat 2, ijab dengan qabul. Dia tali sebelah. Tu panggil akdun, rabtum bainal aqidaini. Tu panggil akad. Ikatan antara 2 orang berakad. Diikat dengan apa? Diikat dengan lafaz ijab, diikat dengan lafaz qabul. Tu panggil ikatan. Kalau sebelah tak panggil ikat. Maka tak ada payah nak buat. Kadang-kadang kita royak pun dia tak sikut. Mau beli dah. Beli dah. Senyap. Lalah terima kasih. Kalau kita tak ditubik lagi, dia hambak. Tubik lah orang nak bayar. Kita duk tunggulah. Beli dah. Duk tunggu. Congok tunggu. Beli dah. Tak pergi kita. Congok wakrah depan dia. Beli dah. Dia pun senyap jik. Tak jadi. Maka tak boleh beramal kau mu'tamad. Lepas tu tak sah jual beli tu. Tak sah. Nasib baiklah ada qaul dhaif. Baik, dia kata, kita berabi kau mu'tamad dulu. Menurut ini, menurut pandangan mu'tamad ni wajib. Bukan sunat, wajib. Wajib atas tiap-tiap daripada penjual dan pembeli. Ni kesan ni. Oleh kerana ijab qabul tu wajib. Ijab qabul tu wajib pandangan mu'tamad. Mazhab lain sunat. Mazhab kita pula dhaif. Ni dia tak sebut lagi dhaif. Dhaif sunat. Mu'tamad wajib. Mazhab lain pula mu'tamad tu sunat. Dhaif tu wajib. Dia terbalik dengan mazhab kita. Mazhab kita dia mu'tamad tu wajib. Apabila wajib mu'tamad tu, pandangan mu'tamad tu wajib ada ijab qabul, dia kata wajib atas tiap-tiap daripada penjual dan pembeli memulankan balik apa-apa yang telah diambil. Kena tak balik. Sebab apa? Sebab tak sah akad tadi. Kesan daripada akad tak sah kita ayat awal tadi, hukum dia adalah haram. Hukum haram. Nanti bawah tu dia cerita haram dosa besar ke dosa kecil. Dia ada khilaf pula. Pertamanya hukum haram sebab wajib ada ijab qabul. Apa maksud haram? Akad tersebut hukum haram lagi tidak sah. Dalam jual beli ni dia ada haram sah, ada haram tak sah. Kalau tak ada ijab qabul, bukan haram sah, haram dan tak sah. Apabila haram dan tak sah, kesan dia. Yang kedua, apa nama kedua? Yang keduanya, apabila haram tak sah, yang keduanya tidak
dibenarkan milik barangan tersebut ataupun duit. Tak boleh milik. Dia panggil dalam bahasa dia panggil apa? Bahasa Carab ni tak boleh tamlik. Sebab akad kita duk bincang akad pemilikan, tak boleh milik. Apabila tak boleh milik, kesan dia berapa nama? Tidak dibenarkan tasarruf. Tasarruf ni nak urus harta tu tak boleh, nak makan tak boleh, nak jual tak boleh, nak wikak orang tak boleh, tu tasarruf. Baik, kesan last sekali dah haram, tak sah. Lepas tu pula apabila haram, tak sah, tak boleh milik, tak boleh tasarruf, tu semua kesan tu. Lepas tu dia urutan dia panggil haram, tak sah. Sebab haram ada sah. Ini haram, tak sah. Apabila haram tak sah, yang ketiganya tak boleh milik, tak dibenarkan milik oleh syarak. Apabila tak boleh milik, tak boleh tasarruf, tak boleh buat apa nama. Tu. Dan last sekali, apabila nak milik tak boleh, nak tasarruf tak boleh, maka wajib pulai balik. Syarat menekan pulai balik barangan dan duit tadi. Tu wajib pulai balik barangan dan duit. Sebab apa? Sebab nak pergi pun tak boleh buat apa nama duit tadi. Nak guna tak boleh duit tadi. Kalau barangnya nak makan tak boleh, nak ui tak boleh, nak pakar tak boleh. Tu. Lepas tu wajib memulankan balik apa-apa yang telah diambil. Sekiranya sudah tidak ada, kalau makan ni agak dia makan habis dah, habis licin dah, bawa lagu mana, wajib pulankan ganti. Dia panggil dhamanun mutlaqun. Dhamanun mutlaq. Dia panggil wajib bayar ganti rugi. Wajib bayar ganti rugi. Kena bayar juga. Berdasarkan pendapat ni lah muktamad ni. Ni kita kira muktamad dulu ni. Baru kita kira tetapi dia kata lagu mana cerita di akhirat tu, kena tutup balik dak di akhirat tu. Tidak dituntut apa-apa di akhirat kelak, tak jadi hutang di akhirat kelak. Sebab apa? Sebab ada tanda redha lah, beredaan tu, tak ada ijab qabul, tak penuhi tuntutan ijab qabul. Tapi duit dah, ada pertukaran duit dengan barangnya dah. Tu di akhirat tidak akan dituntut apa-apa di akhirat kelak. Kenapa? Apa dia kata tak kena tuntut di akhirat? Kerana illatul ba'itsah, kerana sudah ada keredaan antara dua pihak. Ada reda dah, reda perbuatan dia panggil. Tu kita akan bincang tu. Cumanya tak ada reda dengan mulut. Muktamad kena ada reda dengan mulut. Aku jual, aku beli. Sebab jual beli ni kan innamal bai' antaradin. Ni jual beli tu dia kata salin reda meredai. Mana tanda reda? Oleh kerana reda ni soal hati, amrun khafiyun. Maka kena ada lapah. Lapah itulah tanda kita suka. Lapah tu tanda kita nak. Kata itulah tanda kita nak. Dia nak beli ke tak? Nak. Mana tandanya? Aku beli. Mau belilah. Mau jual lah. Tu tanda reda. Tanda kita nak. Reda tu nak jual, nak beli. Tu. Tapi tak ada pun tanda reda nak ke tak nak, tak ada, senyap mai holo duit je. Maka tanda zahir perbuatan itu ada sebab dia holo duit. Barang dia holo, duit dia holo. Maka ada tanda luar, tanda zahir dia panggil. Tak haram lah. Tak kena tuntut lah di akhirat. Tapi di dunia tak lepas. Sebab apa? Sebab tak ikut tuntutan syarak. Syarak suruh ada lapah. Habis. Tu kesan depak kesan jual beli tak sah. Jual beli haram. Haram tak sah, tak boleh milik, tak boleh tasarruf, dan wajib last sekali tu wajib pulang barang tu. Tak boleh makan. Kalau nak makan, makan benda haram. Duk makan duit, makan duit haram. Kenapa? Apa? Sebab tidak sah. Tu tak sah. Ada yang jual beli sah tapi haram. Haram akad tu boleh milik. Tu kita contoh. Belum ni kita bincang dah. Contoh jual beli haram tak sah. Contoh jual beli haram tapi sah. Haram tu tak ada pahala tu akad jual beli tu. Tapi sah. Apa maksud sah? Boleh milik, boleh tasarruf. Tu kalau sah. Cuma haram tu je, haram.
Macam jual beli masa orang duk azan. Tapi jenis situasi lah orang azan Jumaat tu kan. Jual beli. Orang duk azan Jumaat dia duk jual beli lagi. Haram tu. Sah. Boleh makan, tak ada masalah apa. Tapi jangan umum sana. Dia ada syarat tu. Diti kita hari ni umum dah. Jadi hukum ni umum berlaku dah. Siapa berjual beli lepas azan Jumaat, woi, haram. Kawan ni nak beli air sehingga panas sangat nak pergi semaya ni, haram kok mananya. Dia ni gomo haram berlaku. Siapa tak tutup kedai haram, woi, orang tino haram kok mananya. Orang tino jual tu. Pada jual siapa? Dia jual ke Tok Haji tu nak pergi semaya dah. Kita gomo haram berlaku. Dia cara detail mazhab Syafi'i. Haram ni pertama azan, waktu tengok tempoh bila waktu haram jual beli hari Jumaat. Tengok masa lepas azan kedua tu. Azan pertama tu ada khilaf, ada kata makruh, ada kata haram dah. Jadi kita ambil hak tak ada khilaf. Azan kedua tak ada khilaf. Azan zuhur tu tu dia ada khilaf, ada kata makruh, ada kata haram dah. Yang kedua, siapa haramnya? Haram ke atas orang yang wajib Jumaat tapi tak pergi Jumaat. Wajib dia Jumaat, wajib. Dan dia ni pula tak segi Jumaat, maka tuntutan kata dia pergi Jumaat haram jual beli. Ni kita nak pergi Jumaat dah, panas sangat belilah air. Ni gomo haram boleh. Haram kok mana? Tu dia panggil umum, hukum tinggal umum lah. Apabila tak bedah, tak mengaji. Tu penting kita ambil tahu cakna tu supaya hukum tu kena rinci, kena perinci, kena halusi. Nak letak satu-satu hukum tu, kena tengok syarat. Tu. Habis ngah orang tino habis haram. Dia perharam habis. Dia kata siapa tak kedai, orang tino tak leh. Sebab apa? Sebab hari Jumaat dia hari lah. Hari Jumaat orang bai dah tu. Orang bai Jumaat kat tutup lah kedainya. Memang lah hak molek tutup lah kedai ni. Kita bukan nak cerita hak molek ni. Kita cerita hukum. Kalau orang tino atas situ kedai, aku balak dia lah. Sebab apa? Dia bukan wajib Jumaat. Dia nak jual lah. Jual lepas ni lah. Nak untung lah. Takkan kaya pun aku tengok. Mengepek lah buat dia je. Mengepek lah. Maka orang duk baca ketembah jual lagi. Orang baca ketembah jual lagi dia kata. Aku tengok takkan kaya pun dia kata. Tu orang baca ketembah boleh jual dah kalau tak reti nak jual. Lepas tu nak pergi pula dia tu memang nak Jumaat lah. Dia duk tunggu Jumaat tu macam ketembah pun dia lagi minum air. Kira apa pun ni? Bukan dia kira dengan ketembah pun tak dengar mana. Orang kaumat pun dia naik. Lepas tu atas motor, dia isap okok atas motor. Tu tak lagi dah tu. Mana-mana ada. Tu isap okok tu nasib baik tak ada kata haram. Orang macam ketembah isap okok berapa lama dia kata. Tak boleh makan dah macam ketembah. Nasib baik tak buat keluar okok baru. Siap lah kalau tak mengaji pandai-pandai apa kita, pandai reka. Haram orang macam ketembah, tak dengar ketembah, wajib dengar ketembah. Lepas tu duk makan, haram makan. Wajib dengar. Pandai berhukum. Apabila seorang berhukum, pakak tu jajah. Pakak jajah tu dia jadi pakak pegang benda tak betul tu. Pegang benda tak betul tu. Macam puasa lah. Puasa kan kita daripada kecil kita pegang. Puasa ni mandi masuk air batal memang ya. Tapi ada masuk air tak batal. Kalau mandi wajib masuk air tak batal. Mandi sunat masuk air tak batal. Mandi haruh batal masuk air. Mandi makruh masuk air batal. Tu panggil halusi. Tapi umumnya siapa mandi batal. Mandi tu batal dah. Dulu masa zaman-zaman kecil kita tu mandi masuk air pun batal. Naik lepas tu habis dah sampai 90,000 siapa mandi batal. Hilang dah. Mana masuk air tu hilang. Dulu zaman hamba dulu tahun 80 tu mak ayat dah jangan mandi masuk air batal. Kita dengar jangan mandi masuk air batal. Tahun 2000 jangan mandi batal. Habis masuk air. Tak boleh mandi. Mujur dia kata mandi. Kalau dia kata berok pun tak boleh batal. Jeng.
Memang dalam kitab matlab ada. Dia ikut batal wuduk, batal puasa. Tapi kena syarah lah lagu mana. Kalau silap syarah, maka silaplah keluar hukum. Kita baca betul kitab tu, tak ada salah ke kitab. Tapi surah syarah kita. Semalam berhenti semaya di kawasan daripada Jeli tu ke apa penama tu. Berhentilah semaya. Ada duk baca kitab. Amos semaya duduk belakang tu, tak dengar-dengar sayup-sayup. Dia baca kitab Ba'ai. Kitab tu betul dah. Tapi tidak tua mana kitab tu. Amos pun tak kenal kitab tu. Tanya budak. Tubi tu budak tu kilik kitab. Adik, ngaji kitab kau? Tak tahu kok cik kan. Kitab pun tak tahu. Kita nak tahu kitab juga. Sebab apa? Dalam kitab tu, bahaya tuan-puan. Kitab betul, surah tak kena. Dia kata ai muqayyad. Ai muqayyad. Ngaji Ba'ai ni kata apa, kalau depa kita duk nyana tak masuk-masuk dalam kepala. Nyana adin dia bila nak isa ni. Nak semaya isa ya. Bila nak siap ustaz ni, duk main Ba'ai jak kecil patu. Dia terti kecek sedap tu. Ai muqayyad. Dia mula-mula Ba'ai nak mutanajjih. Betul, comel syarah. Ai mutanajjih, comel. Ai mustamah. Ai mutaghayyir, molek lagi. Dia gomo muqayyad. Dia kata ai muqayyad dalam kitab ni kata ai yang diqaidkan dengan nama asal. Gapo nama asal? Asal dia lah ai tebu. Qaid asal dia ai tebu, ai kelapa. Muqayyad. Mana ada? Betul lah kitab tu, tapi kena syarah lain. Dalam kitab matlab sama. Tuan-tuan tengok kitab matlab. Dalam kitab matlab, dalam kitab Wisyahul Afrah, dalam kitab Sabilul Muhtadin, dalam kitab Inaman Penuntut jilid pertama, sama. Contoh ai mutaghayyir ialah ai tebu. Tapi kita kena halusi, kena dobik. Makna ai tebu ni ala sabili tasamuh, di atas kecek kira orang tua-tua dulu, cara mudah-mudah. Sedangkan air tebu bukan air. Air kelapa bukan air. Niga, air apa nama panggil tu? Tuak bukan air. Orang kawasan lain dia panggil niga, kita panggil tuak. Tuak bukan air. Madu bukan air. Nya syarah ke dia air muqayyad, air tebu ni adik kakak tak boleh bersuci. Bapa? Kerana hanya air suci lagi menyucikan air suci pada dirinya, tak boleh menyucikan yang lain. Pernah air tebu tu dia bukan air. Mana cara boleh? Bapa tu dalam kitab ada. Betul lah kitab tu, cara tu. Nampak tak tu apa? Lama dia habis. Habis ke apa? Habis ilmu tu ke apa? Ke kita tak berat. Tu. Amo dulu masa ngaji matlab tu, tok guru peringat kali-kali. Kalau tok guru tak peringat, amo pun duk gomo juga. Gomo air tebu ni lah air mutaghayyir. Supo ngai teh, ngai sirap, ngai nila. Supo. Rupanya do. Tu betul tu. Betul kita tu, tapi kena syarah ala sabili tasamuh. Tu. Jadi nyayolah faham orang kampung siap dobik lah jawab dia. Dobik lah air tebu tu air muqayyad. Bukan. Air tebu air mutaghayyir. Bukan. Tu. Baik, sambung balik. Tu inlah saja. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Manakala Imam Nawawi, ni baru jumpa. Ni boleh lah. Hak tak ada ijab qabul boleh juga. Jual beli tak ada ijab qabul pun boleh. Manakala Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama yang lain. Sebahagian ni dia tak royak dalam kitab kita ni. Berapa nama sebahagian tu dia tak royak. Nah, kita bersadalah sebahagian ulama lain tu seperti Imam Mutawalli, Imam Burawi, tu ulama lain. Imam Mutawalli dan Imam Burawi. Tu. Bukan Imam Nawawi dah. Manakala berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan sebahagian ulama lain,
mengatakan harus jualnya secara mu'atah itu dan sah, boleh dan sah. Boleh jual beli, tak ada ijab qabul tu, sah. Ini pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab lain dia muktamad. Sebab mazhab lain ni rukun ijab qabul sunat. Ijab qabul sunat dalam mazhab lain. Mazhab kita wajib. Sebab tu dia jadi dhaif. Baik. Tu pendapat Imam Nawawi. Yang ketiga, ni setengah ulama yang lain. Tu tambahan, dia ada juga yang ketiga, tapi dia cerita umur dua je. Setengah ulama yang lain pula mengatakan harus jualan ataupun jualnya secara mu'atah itu jika pada barang yang kecil-kecil sahaja. Jadi pendapat yang ketiga, dia tak cerita nama, mana nama ulama, kecil ataupun murah. Barang yang kecil-kecil sahaja seperti daging, ikan, roti dan sebagainya. Sebab dan kurungan tidak harus pada yang besar-besar seperti tanah, rumah, kereta dan sebagainya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ni dia kata setengah ulama yang lain. Dalam kitab besar dia ada sebut nama gapo ulama lain tu. Nama dia ialah pandangan Ibnu Surah dan Imam Ruyani. Ruyani dan Surah. Tu. Surah dan Imam Ruyani. Dia kata sah jual beli mu'atah, tak ada ijab qabul, tapi ingat hanya pada barang hak murah saja. Ni orang kita dulu ni kalau hak murah dia tak ada ijab qabul. Coklat tak ada ijab qabul, roti hak murah tak ada ijab qabul, air sebotol hak kecil tak ada ijab qabul. Sebab pandangan dhaif yang ketiga. Yang keduanya, pandangan yang kedua ialah pandangan dhaif Imam Nawawi. Tu kuat. Pandangan dhaif Imam Nawawi ni jual beli mu'atah tak ada ijab qabul pada semua jenis barang. Tak kira lah besar, kecil, murah, mahal, tak ada ijab qabul belaka. Tu. Tu pandangan siapa? Pandangan yang dirajih oleh Imam Nawawi. Dan sebahagian ulama lain, bukan Imam Nawawi saja, ulama lain pun tarjih juga, seperti Imam Mutawalli, Imam Bughawi. Tu dipanggil pendapat Imam Nawawi ni dia panggil qaul mukhtar di sisi Imam Nawawi, yang dipilih oleh Imam Nawawi. Sebab semua jenis barang tak ada ijab qabul, sah. Tu di sisi Imam Nawawi. Tu nombor dua. Adapun nombor satu tu muktamad. Muktamad tu wajib ada. Yang demikian elok. Baik, habis. Yang demikian. Oleh yang demikian itu, dia kata elok. Sayugia. Elok dan sayugia lah. Dan tu atau tafsir bagi elok. Tu dan. Dia tafsir dengan dan. Dan sayugialah kita. Sepatutnya dia kata kita ni bertaklif, yang ni niat. Bertaklif tu niat taklif. Niat ikut. Dengan qaul ini. Qaul mana? Qaul Imam Nawawi. Hak murah ke, hak mahal ke, besar kecil ke, sama je. Tak ada ijab qabul, senyap. Main holor duit, ambil barang, senyap. Kalau nak kata pun terima kasih, sama-sama tu je. Supaya dia kata bapa sewajarnya, seeloknya kena taklid mazhab, taklid pandangan Imam Nawawi ni, supaya tidak kena dosa, supaya tak haram. Sebab kalau tak taklid, haram, berdosa, haram, tidak sah.
Tak boleh milik, tak boleh tasarruf, wajib pulangkan. Tu kesan. Kalau tak taklid. Waktu dia kata kena taklid. Jadi kesimpulan dianya, sebelum syarat sah, dia ada syarat sah jual beli mu'attah tu. Jadi secara kesimpulan jual beli ni, dalam mazhab Syafi'i ni, pandangan mu'tamad mesti cukup 6 rukun. Jadi kita masuk kedai tu, kita kena tahu pilihan-pilihan dia. Kalau tak boleh buat ni, kena buat ni. Tak boleh buat ni, nak buat lagu mana, kena tahu pilihan. Tu penting kita tengaji tu. Pertamanya, pilihan pertama, jual beli menurut mazhab Syafi'i, pandangan muktamad tu pilihan pertama, cukup lengkap 6 rukun dan cukup syarat setiap rukun. Dia kena cukup lengkap rukun, cukup syarat setiap rukun. Syarat kita tak bicara. Nanti kita akan bicara setiap satu rukun tu ada syarat. Kalau tak cukup syarat, walaupun ada rukun, tak sah. Dia kena cukup rukun, cukup syarat. Barulah boleh guna akad jual beli pandangan muktamad 6 rukun dan syarat. Apa rukun kelima keenam tu? 5 ijab dan 6 qabul. Pertamanya penjual, kedua pembeli, ketiga barang, keempat harga, kelima ijab, keenam qabul. Tu detail dia. Kalau Imam Nawawi dia pecah 3 je, sama je 3 jadi 6 juga. Ada setengah kitab 5, sama juga. Sebab kelima dia buat ijab qabul, ataupun kelima dia kata sirah, sama juga. Jadi kok mana pun dia ada 6. Satu, kita tengok ni, masuk kedai ni ataupun kita pergi mana-mana, kita nak pilih akad mana, tengok boleh dah akad ni akad pertama ni. Pilihan pertama jual beli cukup 6 rukun, cukup syarat, itu pandangan muktamad. Lagu mana contoh, masuk kedai, Allah duit dia lambat dia royak, saya jual. Kita royak dulu, saya jual, saya beli, dia kata saya jual, terbalik kok tu. Terbalik kuih pula, saya jual dah. Mana boleh, dia mau beli ke, tak boleh tukar. Saya beli. Yang bolehnya ialah mendahului mana-mana lafaz boleh. Tak syarat penjual kata saya jual dulu, boleh tu, itu tak syarat. Tapi jangan tukar terus. Kita beli tu hamba jual tu, tak boleh tu, tak sah. Sebab hamba jual ni kan maksud hamba serah milik. Kita bukan serah milik, kita nak terima milik. Hamba beli dengan makna hamba terima milik barangan ini dengan harga. Harga itu imbal milik tu. Nak tukar milik dengan harga. Dengan tu panggil bak li ta'wid. Itu bagi alat pertukaran. Dengan imbal balas dia panggil. Hamba beli dengan maksud hamba terima milik barangan ini dengan harga sekian. Jadi boleh tak siapa-siapa mula? Boleh. Tak syarat penjual dulu mula. Maka kita pun ya, hamba beli, dia pun ya, ataupun dia kata hamba jual, settle. Mana boleh beramal dengan pandangan, dengan pilihan pertama, jual beli secara lengkap. Baik, pilihan kedua, kalaulah kita masuk nampak gaya, kita kata kita beli pun dia senyap, kita kata hamba beli dia senyap, hamba beli deh senyap juga, tak boleh nak beramal dengan pilihan pertama. Pilihan kedua, jual beli mu'attah. Ingat, pilihan kedua kita ni di lapangan ni ataupun di kedai ni, jual beli mu'attah, jual beli hak tak ada ijab qabul, ataupun dia ada 3 tadi, mu'attah ada 3 rumuh mu'attah tu. Jual beli hak tak ada ijab qabul langsung, ataupun jual beli ada ijab qabul, ada ijab ataupun ada qabul salah seorang, dia tak boleh juga, dipanggil mu'attah juga. Ataupun mu'attah juga dipanggil jual beli yang ada percakapan tapi bukan ijab qabul, hanya dia kata terima kasih sama-sama, yang tu tidak boleh menepati ijab qabul. Jadi kesemua itu dipanggil jual beli mu'attah. Boleh tak? Pilihan kedua jual beli mu'attah. Tapi ingat lagu mana? Jual beli mu'attah ini antara dhabit penting dia ialah hanya tak ada ijab qabul. Rukun lain ada. Apabila kita ni penjual, kita ni pembeli, penjual ada, barang ada, harga ada,
ijab dengan qabul je tak ada, maka kita taklid. Pilihan kedua ni kena niat telitah hati, aku pilih akad yang kedua, nama dia ialah jual beli mu'attah. Jual beli tak ada ijab qabul, boleh. Tu dia kata kena niat. Pilihan kedua. Kalau jual beli mu'attah pun tak boleh buat juga. Biasanya boleh lah buat dah. Kalau kita taksir jual beli mu'attah, ataupun bukan taksir, tak boleh buat. Tak cukup juga. Tak cukup apa? Tak cukup syarat. Tu dia kena syarat pula. Maka kita pun tak bolehlah jual beli. Pertama, jual beli mu'attah pun tak boleh. Dia ada lagi pilihan jual beli hutang tu. Jual beli pertama tu dari dua. Jual beli tunai, jual beli hutang. Tu pecah pula. Jual beli mu'attah. Jual beli mu'attah. Tu. Jadi kita ni pilihan pertama tak boleh, pilihan kedua pun tak boleh. Baru tukar kepada pilihan lain. Kalaulah situasi tak boleh, supaya kita cerita 2-3 bulan lepas di kedai makan, jual beli jual beli tunai pun tak boleh, jual beli hutang pun tak boleh, jual beli mu'attah pun tak boleh. Yang kena pakai akad lain, akad hutang ataupun akad hebah. Masih lagi duduk dalam mazhab Syafi'i, tak sepindah mazhab lain. Bukan taksub pada mazhab Syafi'i, siapa tak sepindah mazhab lain, disiplin ilmunya. Selagi boleh duduk dalam mazhab kita, tak payah tukar mazhab lain. Tapi tak ada dah pilihan mazhab kita boleh tukar mazhab lain. Tu pilihan. Baik, kita pun pilih, contohlah kita pun nak pilih lah mu'attah. Okay, dia ada syarat dia mu'attah ni. Tak ada dalam kitab kita ni. Syarat 2. Disebut dalam kitab besar lah. Apa syarat dia? Pertama, pembeli mesti tahu harga yang ditetapkan. Dan dia redha dengan harga ditetapkan. Barulah sah pertukaran tanpa ijab qabul. Sebab main senyap ya. Main hola duit dengan hola bagai. Dia main unjuk berunjuk, dia panggil hola berhola. Hola menholo. Dia kena tahu harga. Memang ni antara syarat tahu harga ni, syarat yang ditetapkan dalam barangan. Nanti kita akan bincang akan datang ni kalau dah bila-bila nanti. Syarat barangan ada 5. Kita tidak sah beli barangan yang harga tak tahu. Tak boleh. Tak tahu pun harga. Main bayar 50, tengok nyocor 30. Berapa? Lepas akad siap. Akad pula tak ada ijab qabul. Tapi dia panggil akad juga. Tak ada ijab qabul, tak panggil akad lah. Akad tadi duit. Akad duit, pergi duit. Lain tu, pergi dengan akad. Tu kata habis. Apa tu kata habis tu? Lama dah tinggal ilmu akad. Lala dia kata akad dah hamba tadi, tapi tak tahu berapa harga. Dia beli air fresh, berapa nama ni? Spring fresh. Dia tengok ni, dia kata murah ni. Holo 5 ya. Holo 5 ya. Dia ambil air ni, nyocor pun dah poket. Tak tengok pun nyocor kaya kan? Lain tu kaya beli tu. Hilir kata kita ni apa belek cari duit serial. Tak jumpa duit serial. Orang kaya 5 riyal, celah ni ada 5 riyal, celah klepek ni ada 10. Ni tak celah serbai lagi. Kebek celah serbai tu ambil 20 riyal sekeping. Ganah orang kaya. Dia hola 5 riyal. Lepas tu orang wui lah baki 50 sen je ni, contoh berapa ya ambil 50 sen dah. Berapa usah? Serial dah. Mahal lah ni deh. Memang serial. Nyo cepat iya. Deh nyo cepat kita hola 5 ya nyo cepat ya nyo buat okey. Tak tengok gapo nama. Tak sah tu. Tak sah. Dia tak tahu pun berapa ya. Mai hulu pun kena tahu. Syarat tahu. Taklif tak tahu. Tak sah tak tahu. Kita banyak dia buat kerja lagu tu. Sebab apa? Malah nak fikir berapa ya. Bodoh je lah. Pakai siapa 2 ya. Mahal 2 ya. 2 ya dia baki kan. Siapa tengah jalan nak cek berapa tadi baru nak cek. Ada 4 ya. Seria nak ke? Orang baru nak ke? Orang belum tu kira berapa ya ni Baji.
Seria Allah nak seria nak ko. Baru kira sebelah akak. Redha tak seria, redha sebab amun nak mahal gila. Bagus sah jadi. Sebab innamal bai' antaradin. Jual beli ni berlaku atas dasar redha, setuju. Tapi kena sebelum. Atau dia syarat pertama, dia kena tahu harga yang ditetapkan dan dia redha. Sebab apa dia tahu? Sebab untuk dapat redha dengan harga yang ditetapkan. Dia mahal tak menjadi isu. Ada orang kata, oh mahalnya cekik darah lah. Dia kata harga berlipat kali dia lipat ambil untung. Tak apa, harus bukan sunat. Harus penjual ni modal tu dia lipat 10 kali pun harus. Kita dah kata Yahudi tu. Harga mahal, harga Yahudi. Harga Israel. Ayat je ada Israel ni. Ayat Israel. Tak ada harga Israel. Harga Yahudi. Harus hukum dia. Tapi Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata hak comelnya untuk menjaga keberkatan jangan lebih daripada 3 kali lipat. Untung tu. Contohnya untung kita 10 riyal. Jadi kita lipat sekat 3 je. Kita jual 30, 40. 10 tu tak kira lepas untung modal. 30 campur 10, 40. 40 nak berkat. Jangan jual sampai 50. Untung 10 riyal. Nyegomo sampai 50 riyal. Berapa? Untung lah. Boleh, harus. Tu nego tu. Batu yang Saidina Umar kata apa? Orang nego ni hak paling awal kena ngaji bab muamalah. Sebab takut lipat orang. Ya. Apa dia? Boleh. Contohlah kita setuju dengan harga dia. Beli juga. Tapi kerana terpaksa beli. Kita pun bayar. Bayar tadi merupakan rento juga. Ya. Walaupun hati kita. Ya. Okey. Kita tak setuju mahal sangat tu cekik darah ni. Kita tak nak sokong lah, kita kata kalau duk beli ni nak seolah-olah kita sokong. Duit aku ada, bukan tak ada duit dia kata. Tapi tak berapa nak setuju sangat. Baik, dia panggil paksa rela tu, terpaksa aku beli sebab nak pakai benda ni. Sah beli. Tapi orang panggil apa? Makruh. Tak haram tu. Tak haram. Makruh apa makruh? Sebab kita tak bulat hati kita redha. Tapi tak dinamakan paksa. Nanti kita akan jumpa dalam bab syarat barangnya ni. Dia tak boleh paksa. Paksa tidak sah. Apa maksud paksa yang tidak sah? Iaitu paksa yang memudaratkan dia sampai dia terpaksa jual. Kalau mu tak jual aku bunuh. Tu panggil paksa. Paksa memudaratkan nyawa dia, paksa memudaratkan harta benda dia. Jadi paksaan di dalam syarak dia ada definisi dia. Paksaan yang memudaratkan nyawa tu baru paksa. Tapi dia ada detail lagi. Tu paksa tu di detail lagi. Mudarat nyawa bila? Segera. Tapi kalau esok baru mudarat dia jual juga sah. Terpaksa dia jual sebab mudarat sekarang. Bukan esok nak bunuh. Sekarang kalau mu tak bunuh, kalau mu tak jual, aku bedil hari ni juga. Law ni aku bedil. Kita pun jual, tu tak sah. Sebab paksa. Mudarat dia, mudarat bila? Law ni. Tapi kalau kita kata mu jual kereta ni sebab aku kena lama dah kereta ni. Mu tak saya jual kat aku. Mu tak jual juga pagi esok. Aku bedil mu mampu kerah. Oh, tambah boleh kerah. So, esok baru mudarat. Dia jual juga, dia boleh lari lagi esok. Maka tak dipanggil paksaan yang tidak sah. Sah tu. Begitu juga kalau tak kita tanya, lagilah sah sebab kita ni memang kita tak setuju dengan mahal tu, tapi kita nak juga terpaksa lah. Itu dipanggil paksa rela. Terpaksa rela jugalah. Aku terpaksa merelakan juga. Pasal apa? Aku nak guna barang tu, tak ada kedai lain. Mahal ke mahal, mahal apa bedil. Orang dulu kan dia mahal apa bedil selalu dia. Sebab dulu bedil mahal. Lah ni bedil murah ya. Ya. Apa ni? Abang saya ada dua masalah. Ya. Yang pertamanya apa ni, orang biasa
nak tanya. Ha. Termasuk beli bagai. Kita ambil bagai, kita tengok dalam tua dia. Kita tengok dah. Kita pergi kaunter, kena bayar kita saya beli nak bagai ni. Kalau BT, dia senyap. Tahu dia akan lihat semua. Senyap? Dia anggur. Jadi tu je. Dia main isyarat bisu. Jadi kerja dia panggil isyarat. Itu dia panggil ijab qabul dengan isyarat. Kita 2-3 bulan lepas kita bicara dah. Isyarat bagi orang bisu. Isyarat bagi orang bisu ialah menepati lafaz. Tu kuat tu. Isyarat bagi orang bisu. Tapi kalau isyarat bagi orang yang tak bisu rupa kita ni, dia main angguk-angguk tak bunyi pun. Kalau tak apa. Tu kira tu tu. Sebab dia lafaz na'am tu dalam bahasa Arab kata ya. Ya tu kira. Dia kata hamba beli. Dia kata malah sangat lah tau. Mati kena musim dia tak apa nak kecek ya. Musim jenuh Allah lah. Dengan muka masa puri. Patu pulak kecek pun tak sih. Beli dah. Jadi tu tu. Sebab tu menepati ya. Menepati na'am. Macam kita kata angguk dia panggil isyarat. Baik, kalau isyarat orang biasa supaya kita menepati lafaz kinayah boleh. Boleh juga. Dia khilaf lah. Tapi ada pandangan kata boleh. Sebab dia bukan menepati soreh, bukan. Kan lafaz dulu kita bicara ada soreh, ada jelas, ada kinayah. Soreh pula syarat dia, kinayah pula syarat dia. Kinayah ni sindiran. Ambil mu murah ya, bayar 5 ya. Mau ambil tapi apa ni suruh bayar. Itu kinayah. Ni tak. Ni angguk. Maka angguk itu menepati lafaz kinayah. Boleh? Sah. Ya pun sah, pun sah, angguk pun sah. Angguk tu setuju. Tu. Okey tu angguk tu. Daripada tak angguk langsung. Angguk pun tak sih. Tak sih benar nak ijab qabul ni. Pas angguk pun tak sih. Hak rajinnya, terima kasih, datang lagi. Tu skrip. Dia pun tak saya kata sebenarnya. Puah juga dia. Kalau pasar raya tu, pagi-pagi dia briefing dia panggil. Hamba penuh rajin kerja pasar raya masa budak-budak sekolah SPM dulu. Dia briefing dia panggil. Briefing 5 minit. Itu 10 minit. 5 ke 10 minit. Bos dia mari supervisor tu. Kesya-kesya ni pakap kupur lah belakang. Kalau kita kak, kalau di sekolah ni pun ni lah. Setiap pagi pun ni. Dia ada kesya ni setiap hari. Gapah dia ulai masuk dalam kepala ni, dia nak kita tak lupa. Ingat, pelanggan hola duit, kata berapa? Terima kasih, datang lagi. Lepas tu pun dia nampak macam robot tu. Paksa kena kata. Terima kasih ya, datang lagi. Tak ikhlas. Sebab pun dia kena paksa je. Sekerik tu. Tu. Jadi kita ni, kalau dia tak kata berapa, tak boleh pakai jual beli pilihan yang lengkap. Kena mu'atah. Kena pilih mu'atah. Okay, habis kali apa? Ada lagi? Ada soal lagi. Ingatlah. Lagu mana kalau konverti itu yang dipitah ambil apa oleh jual? Lagu mana tu? Yang pitah awal. Kita nak Blogak tu. Blogak cepat-cepat. Kata kita pembeli kata jual lah bagai ni. Pembeli kata. Dia gomong 8 orang. Blogak benar. Dia marah ke jual, marah ke jual atas saya kata jual. Jual tu lama bila nak kata jual ni. Lah gomong ke dia. Dia hangguk. Tak boleh. Tak sah, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tukar pihak dia panggil. Pihak. Janib. Baik ni apa? Penjual. Okey, ijab dia panggil lafaz serah milik. Ijab lafaz serah milik daripada penjual. Itu ijab. Nak serah milik, penjual dia nak serah milik. Lafaz apa? Saya jual. Jadi dia tak boleh tukar tu. Kalau pembeli ambil lafaz orang, tak boleh. Sebab pembeli dia kena terima milik. Saya beli itu dia panggil apa? Dia panggil lafaz tamlik, tamalluk, tamlik wa tamalluk. Tamlik penyerahan milik, tamalluk penerimaan milik. Dia tak boleh tukar orang. Macam
Macam gitu juga. Macam akad nikah sama. Akad nikah pengantin boleh dulu. Cuma pengantin dia tak boleh kata aku kahwinkan. Tak boleh. Dia kena kata dulu aku terima. Aku terima nikah dengan mas kahwin yang tersebut. Barulah tu imam kata aku nikah, aku kahwin dan aku nikahkan akan dikau berwali. Apa habis? Dia pengantin akad dulu. Bapa? Lambat sangat tu imam. Kecek banyak dia tu. Kitanya tak sabar dah main bak nikah. Semalam lagi duduk teh. Aku dah nak terima lambat. Dia kata, Tok Imam, aku terima nikah dengan mas kahwin yang tersebut. Tok Imam kata nyodai kat lu bloraknya. Sah tu. Tok Imam buat sambung je lah. Aku kahwin dan aku nikahkan. Sah tu. Tapi oleh kerana Tok Imam celuh dah aku nyodai lah tu blorak. Tak boleh lah. Dia salah perkataan lain. Dia kena mula balik lah. Tapi kalau Tok Imam terus sambung, aku kahwinkan akan dikau. Tok Imam sambung terus. Sah. Sebab dia tak syarat mana-mana dulu mula. Cuma orang kita ni kebiasaannya dimulakan dengan ijab dulu baru qabul. Tapi adakah syarat qabul? Tak syarat. Tu. Baik habis kita terus ke tajuk baru. Kita ada bukti ke tak? Pakai terus pukul sebelah. Kita ambil pukul sebelah. Untuk pukul sebelah ke nak beri? Pukul lengah-lengah ke mana? Ni nak masuk tajuk baru ni. Boleh. Kita ngomong selalu sampai habis deh. Ada setengah jam lagi. Nak buka selo terlambat. Baik, kita masuk tajuk baru. Tak ada habis pun tak apalah. Hamba ayat awal lagi tadi kita slow-slow. Kita buat siri lah. Kalau tempat lain ni dia orang cepat sangat. Cepat sangat ni dia kita pun bergaduh. Belorak capur bergaduh dengan nak kejar nak habis masa 2 jam ni. Dengan tak ada main tak relax kita. Kalau relax tu dia kita banyak isu-isu. Jadi orang yang dengar ni dia panas. Panas kepala dia kata tak masuk banyak. Jadi kita ambil pendekatan tengah taklah hanjur sangat, taklah laju sangat. Baik, kita masuk tajuk baru muka surat 4. Qala al-musannif rahimahullahu taala, syarat pada ijab qabul. Ni kita nak bincang. Dia sama tu syarat ijab qabul nikah dengan syarat ijab qabul jual beli sama je. Tak ada beza pun. Tu. Okey, apa nama yang kata syarat ijab qabul ni? Tadi kita bincang makna sirah, makna ijab, makna qabul. Lepas tu pula kita bincang jenis ijab qabul ada 3. Jenis ijab qabul ada 3. Tak ada ijab qabul, mari mu'attah pula. Ni pula ni kita nak bincang ni syarat pada ijab qabul. Maksudnya syarat sah melafazkan ijab qabul tu. Tu. Syarat sah nak ucap aku jual, aku beli tu. Ada syarat dia. Tak kena tak sah. Tu kita nak bincang lagu mana nak kata tu kita belajar dah. Aku jual barang ni dengan harga RM50 tunai. Tu belajar dah. Hak panjang, hak pendek, hak paling pendek. Belajar dah. Tapi syarat ni kata tu kena ikut syarat rupanya. Tu. Syarat dari sudut orang panggil masa tak boleh, tak ada tempoh antara ijab dengan qabul. Syarat pula tak boleh kecek benda lain. Tu maksud syarat tu. Baik, kita tengok syarat pertama dulu. Pertama, dia ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat sah lafaz ijab qabul itu 6 perkara. Dalam kitab lain dia buat pendahuluan lah. Ada 6 perkara syarat sah ijab qabul. Pertama, syarat pada ijab dan qabul bahawa, ni yang pertama, bahawa tidak, ini jangan diselangi antara keduanya ijab qabul tu. Keduanya ijab dan qabul tu tak boleh selam tu dengan cakap yang lain. Dia panggil dengan kalam ajnabi. Dalam bahasa Arab dia panggil
alla yatakhallala bainal ijab wal qabul kalamun ajnabi. Kalamun ajnabi, perkataan yang lain. Okey, ini syarat pertama. Syarat pertama dia kata tidak boleh bercakap perkataan lain tengah-tengah tu. Tu antara tu ijab dengan qabul, kan dia ada tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu tak boleh nak masukkan perkataan ajnabi, perkataan asing, perkataan lain. Tu kita nak bicara perkataan lain tu, kata apa nama kata perkataan lain tu, hak tidak sah tu. Ingat, tengah tu tak boleh isi dengan benda lain. Ijab tu apa penjual kata apa? Saya jual barang ni dengan harga RM50. Nak sambut penjual, pembeli nak sambut tu, jangan ada, bukan lama syarat lain. Lama syarat lain. Nak kena sambut selalu, tu syarat lain. Syarat ni tak boleh ada kecek lain daripada ijab qabul. Tu kita nak bicara tu. Kecepen lain ijab qabul tu, kecepen berapa? Hak tak boleh, dia hak boleh. Kita ambil umum dulu, tak boleh. Tu tengah-tengah tu. Jangan kecepen yang tidak dianggap ijab qabul. Tu secara umum je. Sebelum kita detailkan. Dia ada pengecualian. Ada 3 kecek boleh. Kita tahu umum dulu. Jadi umum ni, dia kata tengah tu, ijab, antara ijab dengan qabul tu tak boleh bercakap, berkecek dengan percakapan yang lain daripada ijab qabul. Itu umumnya. Tu. Melainkan dia ada 3. Boleh bercakap 3 jenis ucapan boleh. Kita tengok dulu, kemudian kita buat rumus. Dia kata tak boleh kecek tu yang lain, yang tiada mengena dengan akad. Tu. Tak ada kaitan dengan akad. Sekalipun cakap itu sedikit, kecek sedikit. Apa makna sedikit tu? Seperti satu perkataan atau satu huruf yang ada makna. Satu huruf ya, ada makna. Seperti qaf, maknanya peliharalah. Tetapi istidrak dia tidak mengapa diselangi dengan perkataan bahawa. Tu. Ada pun tu muqabil, tu sah, boleh. Perkataan yang boleh dia kata. Jadi pertama ni dia kata perkataan yang tidak dibenarkan untuk kita memasukkan antara, itu dipanggil tengah-tengah. Tengah-tengah antara ijab dan qabul lain daripada perkataan ijab qabul. Selain. Baik. Kalaulah perkataan yang dibenarkan. Kita ingat perkataan dibenarkan ada 3. Kita sebut tu sebab dia nak ada pun tu. Ada pun mula dia nak sebut perkataan yang boleh. Ada 3 jenis perkataan boleh kita masukkan tengah-tengah ijab qabul, boleh tu. Hak tak boleh dia. Tu dia kata. Hak tak boleh ni dia kata kalau kita masuk satu perkataan pun batal ijab qabul. Ataupun kita masuk satu huruf batal ijab qabul. Huruf qaf dia kata kita tahu makna dia. Huruf yang satu huruf yang batal ijab qabul ni huruf yang ada makna, kita tahu makna dia, batal ijab qabul. Satu perkataan lagilah batal. Kalau satu huruf yang kita tahu makna pun batal ijab qabul. Tu satu huruf. Contoh lagu mana? Penjual kata, saya jual barang ni, beras ni. Kita pergi beli beras. Anda mau jual lah beras ni, kapik ni, poyak mahal lah ni. Sini poyak sekapik. Kita pun nak duit nak Allah dah ni. Allah duit dah, pembeli. Allah duit. Ataupun tak Allah lagi, tak apalah, duit dah ada. Lepas je penjual ijab qabul, kita ni pergi masuk kata lain.
Bukan. Dia mau pergi KL semalam. Kau beli dulu. Dia terlupa. Ataupun terlupa tu dia ada khilaf lah. Kira sengaja dulu, biar terlupa tu. Terlupa dia ada khilaf. Walaupun muktamad terlupa tak boleh, banyak. Kita ambil tak ada khilaf dulu. Kita ambil sengaja dulu. Sengaja ni bukan terlupa dah. Memang sengaja. Dia jenis apa? Blorak. Jenis orang blorak. Dia masuk perkataan lain, tak ada kena-mengena tu. Tanya khabar, tak ada kena-mengena. Tanya demo gimana? Tak nampak lama, tak ada kena-mengena. Demo baru balik ke? Tak ada kena-mengena. Lepas tu barulah dia kata, aku tu pekawai beli dengan harga yang tersebut, batal ijab qabul. Sebab apa batal ijab qabul? Sebab syarat ijab qabul pertama kita duk bincang ni tidak dibenarkan memasukkan perkataan yang lain, kalamun ajnabi, di tengah-tengah antara ijab dan qabul. Tak boleh masuk perkataan yang tidak ada kena-mengena. Tetapi ada pun tu muqabil dia panggil, kalau kita masuk perkataan yang dibenarkan, tidak memudaratkan ijab qabul, tak memudaratkan syarat pertama tadi. Sebab syarat pertama dia tak boleh nak ada perkataan ajnabi tengah-tengah ijab dengan qabul. Tak boleh ada perkataan ajnabi kalau mu ajnabi. Baik, kalau ada perkataan yang bukan ajnabi, boleh, sah. Perkataan mana yang sah? Ni pertama dia ada 3. Dan kita ni dia tak tersusun lah. Dia selerok. Dia 2 je, tak cukup 3. Dia capur pertama tu, dia gomong 2. Dia ada kitab besar, dia comel, dia susun balik. Ada 3 perkataan yang tidak memudaratkan ijab qabul. 3 jenis dia panggil. Bukan 3 perkataan, 3 jenis perkataan. Perkataan pertama dia panggil apa? Dipanggil muqtada aqdi, iaitu perkataan yang ada hubun kait dan ada kena mengena. Muqtada aqdi ni ada kena mengena ataupun ada kaitan dengan akad. Tadi tanya khabar tak ada kaitan dengan akad. Tanya khabar, demo klik bila, kata lama, tak ada duk nampak. Tu tak ada kaitan dengan akad. Tu. Tapi kalau ada kaitan dengan akad, dibenarkan. Maksudnya tidak memudarat, bukan suruh, bukan sunat, bukan. Tidak memudaratkan akad. Tu dipanggil jenis perkataan pertama yang tidak memudaratkan ijab qabul. Dan perkataan ni ada kaitan dengan akad. Contoh lagu mana ada kaitan dengan akad? Contohnya ada kaitan dengan kriteria akad. Di belakang tu kita akan bincang kriteria akad. Akad ini ijab dan qabul, ijab dan qabul. Akad ni mana ijab qabul? Apabila kita sebut akad, lafaz ijab dan lafaz qabul, tu mana akad? Rabtun bainal aqidain. Tu panggil akdun. Akdun ni apa? Rabtun bainal aqidain. Apa maksud bainal aqidain? Bainal aqid, aqidain ni yakni ba'i min apa panggil ba'i wal mushtari. Ba'i wal mushtari. Tu panggil akad. Ba'i wal mushtari ni diikat dengan apa? Lafaz ijab min janibil ba'i wal qabul min janibil mushtari. Tu dua tu panggil akad. Apabila kita sebut pendek je akad, terbayang di minda kita ikatan antara penjual dan pembeli. Ikatan dua ni diikat dengan apa? Dengan lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli. Tu dipanggil qabul min janibil mustari. Tu. Baik. Apabila kita sebut kriteria akad, akad kita faham dah. Akad ni merujuk pada lafaz ijab dan lafaz qabul. Kriteria akad merujuk kepada kriteria ijab dan qabul. Mana kriteria dia? Saya jual barang, atau barang tu kriteria. Barang ini, barang kriteria. Saya jual kriteria. Dalam bahasa Cina panggil juzuk lah. Juzuk ijab. Saya jual satu juzuk daripada ijab. Barang ini satu juzuk daripada ijab. Dengan harga satu juzuk daripada ijab.
dengan harga RM50 itu sama tu. Tunai 1 juzuk. Tunai itu dipanggil kriteria akad. Kriteria itu bahasa kita lah, bahasa moden panggil. Tu. Baik, kalaulah ada kena mengena dengan akad. Apa maksud kena mengena dengan akad? Kena mengena dengan kriteria akad. Apa kriteria akad? Barang sebahagian daripada kriteria akad. Harga sebagai kriteria akad. Contoh harga. Kita kata ni air ni berapa ni Ji? Tengok masuk kedai lama tak beli air spring fresh ni. Kita dulu ni 50 sen dah ni. Ni contoh dah. Kata berapa air lah ni? Seriak dia tahu. Seriak. Lepas tu dia kata dia holok kita hamba belilah. Sebelum hamba jual. Sebelum kita kata hamba beli tu, kita kata Allah mahal ni seriak. Hamba beli boleh. Tidak memudaratkan akad tu, memasukkan kata mahal tu. Sebab mahal itu ada mengena dengan kriteria akad. Apa kriteria akad? Harga. Saya jual barangan ini dengan harga RM1. Dia royak harga mahal. Tidak memudaratkan. Mahal je lah, beli je lah. Kecil banyak, nak kat bayar lah. Marah jual. Tu contoh. Okey, contoh kedua. Tidak memudaratkan. Contoh kedua. Beli, dia kata hamba jual barang ni. Hamba jual lah kereta ni. Dengan harga kereta sekian ni. Hamba jual lah dengan harga RM30,000 sahaja. RM30,000 tunai. Entah buh tunai apa tak apa. Kalau buh tunai tu afdal lah, sebab dia cukup, dia panggil lapah ijab sempurna. Tunai tu. Awak ni tak ada tunai ni, dia nikah ada tunai. Nikah jangan, nikah kena jaga siapa ke tunai. Tak tunai disulai balik. Sebenarnya tak ulai tak apa dah, tapi skrip. Kita kena ikut skrip. Tak ikut skrip tak boleh, tak sah. Ni cerita-cerita sebenar. Tak ada tunai apa tak apa. Cuma mazhab Syafi'i ini dia afdal lah sunat tunai tu. Kita pun lepas kata beli ni, kita kata apa? Oi, molek ni. Oh, RM30,000 molek ni. Kereta ni comel ni. Mau beli? Dia masuk molek tu. Ada kena mengenai barang lah, dia puji barang tu. Sah. Tidak memudaratkan akad. Tak memudaratkan lafaz ijab qabul dia. Lepas dia kata comelnya kereta ni, Allah lah 30 nak cari mana lagi? Boleh, sebab ada kena mengena. Tapi kalau dia panjang sangat, ada khilaf lah. Panjang sangat, panggil tu dia buah dah tu. Allah lah, kalau cari KL tak boleh ni, marilah membayar selalu. Dia kira ada khilaf pula. Dia kira banyak macam semaya juga. Panduan dia percakapan yang sedikit, percakapan yang banyak. Habis, tu pertama. Ni ingat, kalaulah 3 jenis ucapan tidak memudaratkan, dipanggil ucapan yang tidak memudaratkan ijab qabul. Pertama, muqtadi aqdi. Yang kedua, perkataan yang ada maslahah dalam akad. Maslahah di dalam akad. Dalam bahasa kita, perkataan yang ada kepentingan di sisi syarak di dalam akad. Kepentingan siapa? Kepentingan kedua-dua pihak. Syarak memperuntukkan kepentingan kedua-dua pihak nak jaga kebajikan penjual pembeli ini, boleh masuk dalam akad tu. Boleh masuk. Tak mudarat akad. Sebab apa dipanggil masalah akad? Bahasa ringkas. Bahasa ringkasnya dipanggil perkataan ni kecepen ni termasuk masalah akad, pendek ya bahasa dia. Bahasa panjang dia, kepentingan untuk menjaga penjual dan pembeli, ada peraturan yang nak bela penjual dengan pembeli ni, ada peruntukan syarak. Boleh masuk dalam akad jual beli. Contoh ke apa? Contoh khiyar. Boleh. Asal tak boleh lah. Tak boleh masuk lah perkataan lain. Tapi perkataan hak kita masuk dalam tengah-tengah ijab qabul tu, ataupun masuk dalam ijab qabul tu,
perkataan yang maslahah kepada akak. Tu. Contohnya, amba belilah kereta ni dengan harga 30,000 dan dia masuk dalam akad. Boleh. Ataupun dia royak tu tengah-tengah, dia tak masuk dalam akad. Kita ambil tak masuk dalam akad lah. Masuk dalam akad tu takut tak nampak, takut pening. Masuk dalam akad tu. Kita pernah 2-3 bulan lepas pun kita beri contoh dah masuk dalam akad ni. Masuk dalam akad lagu mana? Amba beli kereta ni dengan harga 30,000. Amba pilih khiyar 3 hari. Khiyar syarat dia panggil. Asal tak boleh masuk tu. Dalam akad tu kata lain tu. Tapi masuk khiyar ni boleh. Tu masuk dalam akad. Ni dia duduk tengah akad. Antara ijab dan qabul. Tu dia panggil tengah. Masuk perkataan mana? Perkataan khiyar, pilih. Contoh. Dia kata, penjual kata hamba jual harga kereta ni 30,000. Jadi pembeli nak pilih khiyar. Nak balik test dulu terah 3 hari, kalau rasa sedap kan. Dia kata apa? Dia kata apa? Ni, kira hamba pilih lagi, hamba pilih khiyar lah. Hamba pilih kalau hamba klik sedap naik gitu gini, jadilah. Dia pun barulah hamba beli 30 dengan harga yang tersebut sah. Tu dia panggil dia pilih khiyar tapi dia tak sambung dengan ijab. Dia sama qabul. Asalnya khiyar ni masuklah dalam lafaz qabul tu, dua di belakang tu. Tapi dia buah hawa. Boleh. Buah hawa boleh. Buah hawa tu tak ada mula ijab lagi, dia buah hawa dah. Dia royak masuk qabul ni, dia royak awal. Dia kata hamba kira gini lah, dia kata kira hamba klik dulu terah gitu gini, kalau rasa sedap kira jadi. Dia pun kata hamba belilah, barulah dia qabul. Tidak memudarat, tidak qabul. Sebab pilih khiyar itu ada undang-undang, ada peruntukan. Itu dia panggil kepentingan peruntukan khiyar ni sebahagian daripada cara nak jaga kebajikan dua-dua pihak. Kebajikan penjaga, pembeli ataupun penjual. Itu boleh. Dan ketiga, ni ketiga ni kita tak sebut. Hak boleh ketiga. Dia ada 3 jenis ucapan yang tidak memudaratkan ijab qabul. Selain 3 ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk tengah-tengah tu. Tak boleh kecek. Dia panggil kalam ajnabi. Tapi 3 ni dia tak panggil kalam ajnabi. Dia panggil kalam muqtada aqdi, kalam yang maslahah aqdi, dan kalam yang disunatkan. Nombor 3 apa? Perkataan yang disunatkan masuk dalam akad. Sunat sebut tu sebelum mula ijab qabul tu. Sunat. Apa nama? Antaranya sunat memulakan dengan basmalah ijab. Boleh. Cuma kita takut nak buat ya. Macam nikah kan. Tu imam kata aku kahwinkan, aku nikahkan, akan kau berwalikan bapaknya dengan mas kahwin sekian-sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima akan nikahnya dengan Fatimah binti Zainab dengan mas kahwin RM100 tunai. Tak sah. Siapa subuh bismillah. Nak kita. Tak ada skrip. Mula balik. Jangan duduk pandai-pandai apa kita. Mana tak nikah lagi tu. Mula tu. Tu imam kocok tangan dekat pegang apa. Dia panggil apa? Nyuk dekat. Buat kita pada nyuk kat dia. Kalau KL kat nyuk. Kau buat nyuk. Kejut pengantin. Ni. Nyuk senyoh. Kejut pengantin. Pudah pengantin tu kata gadah. Nyuk dekat Allah. Pakai hilang habis ni. Apa tu. Tu aja nyuk kuat-kuat lah. Mula royak terus tak apa. Nyuk ni ketah kalau nyuk ni kena orang betul tak apa besok. Besok lagi mana hak neko banyak tu lah. Dia besok 2-3 kali nyuk dah. Dia kata kita tak ada gapo senyuh pun tak apa. Ni budak tu ketah gegar. Untuk apa daripada rumah tu aku nikahkan akan nikah dak aku terima tukar. Nak nikah terima. Aku terima nikah. Tu duk apa siap-siap. Aku terima nikahnya. Bukan nyo. Tak ada nyo. Tu email hak backing jangan. Tak ada nyo. Pun ni tu nyo. Nak klik domain nak pergi mana nyo. Tu email jangan duk backing lah. Pengantin ni pucak lagi. Dia tak boleh nyusah. Akad ni kena mudah. Sunat permudahkan akad nikah tu. Sunat. Jadi nyusah kan. Tu. Jadi sunat kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Tu dipanggil lafaz sunat. Habis 3 kita buat rumusan. Kita tengok balik apa je kitab kita sebut.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia ada khilaf lah tadi, kita sebut ada qaul lah, qaul yang kuat. Dia ada khilaf, orang sebut bismillah. Dia nak raya air mutaghayyir, tapi dia pergi raya yang bukan air. Tu tebu tu bukan air pun. Contoh air mutaghayyir, contoh air muqayyad ialah air tebu. Dia nak raya duduk dalam tajuk air mutlak, tapi dia pergi contoh air mutaghayyir. Itu dipanggil itu gaya bahasa unik, gaya bahasa ulama. Tu kita kena faham tu. Sebab tu kita kena takdir. Yang kata air tebu ala sabili tasamuh, bukan sebenarnya air, tapi penulis nak cerita cakapan mudah-mudah orang kampung panggil air tebu lah. Sedangkan air tebu termasuk cairan. Ma'i bukan ma'un. Ma'i ni cairan. Tapi apa dia buat terbalik gitu? Macam tak betul kitab tu. Kalau kita tak mengaji ke, tak betul Tok Guru ni. Tak Cahaya Daud pun boleh tak betul juga. Ismail Al-Fatani tu, kita panggil tak Cahaya Daud lah. Ni bukan tak Cahaya Daud sebenarnya, tapi kita ni dah masyhur dah kitab matlak ni, kitab Cahaya Daud. Jadi salah tu. Boleh kondem, boleh tak Cahaya Daud. Bukan betul kitab, tapi kita kena surah. Tu. Supaya ni juga seperti dia bukan nak contoh ada kena mengena, bukan. Contoh maslahat. Ada kena mengena, cari sendirilah dia kata. Aku dah so ni kan. Seperti tu nasib baik aku kata. Nanti kita kata mana contoh kena mengena ya? Tak ada ni. Carilah sendiri. Kalau dia boleh jawab, dia mati dia tak boleh jawab lah. Cara penulis ni tak ada dah. Tak cara ni. Penulis baru ni pun tak ada dah ni. Cik Abdul Ghani ni. Dua-dua tak ada dah. Jadi kita tanya dia tak boleh jawab dah. Kalau dia ada, mu cari sendirilah dia kata. Semua nak suap. Tu cara dia jawabnya. Seperti contoh yang maslahat, syarat boleh pilih, yang ni khiyar antara jadi dengan tak jadi. Satu contoh. Dan syarat ada saksi boleh. Masukkan tengah-tengah tu syarat suruh pilih saksi. Mau bawa lah saksi Ustaz Apik jadi saksi hamba jual beli ni. Lepas tu barulah hamba belilah barang ni. Kecek dah tadi 2-3 patah dah tu. Boleh. Sebab saksi dibenarkan. Di tengah-tengah tu kecepan yang ada kena mengena ataupun kecepan yang ada maslahat. Ini contoh maslahat dua ni. Tu. Seperti berkata penjual. Ni barulah contoh ijab qabul. Saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 dengan syarat boleh pilih khiyar. Dia masukkan dalam lafaz ataupun dia masuk ke tengah, boleh. Jawab pembeli, saya belilah buku ini dengan harga sebanyak itu. Atau berkata penjual, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 disaksikan oleh fulan. Ni saksi hamba ni fulan ni sebagai saksi hamba. Dia masuk syarat saksi. Jawab pembeli, saya belilah buku ini dengan demikian, itu sahlah akad itu. Boleh syarat saksi masuk dalam ijab atau masuk dalam qabul, boleh duduk tengah-tengah. Tu duduk tengah-tengah pun tak terbatal. Duduk tengah-tengah tu maknanya kita tak gabunglah dengan ijab dan qabul. Kita kecek luar, tapi masuk dalam antara tu ijab dan qabul. Habis. So lagi. Ini boleh ngelah tuan-tuan. Kita berhenti pukul sebelah. 5 minit lagi. Kau ada soalan? Okey, so je gini tak? Yung lagi jauh-jauh so. Yang kedua lah, kedua. Dia cara ada ni semua. Penat ni dia kata main so sekali siri daurah penat. Apa bila nak habis? Tak apa. Ada tempat laju, kita laju, Bogia 5. Beraju Gia 5 pagi tak mengarah. Ni Gia 3 ni orang kata akak tangan apa lagi. Nak tanya soalan lain lagi. Okey, settle.
So lagi. Dua kita bicara ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan syarat kedua. Sebab dua-dua ni nampak macam ada persamaan, sebenarnya lain. Dia masa dengan perkataan lain. Tadi baru kita bicara nombor satu ni ialah memasukkan perkataan antara. Nombor dua kita nak bicara pula, jangan senyap. Tak dok kejaga lama senyap tu. Tu tak boleh lama senyap. Tu orang duk akad nikah tu ni duk main usul balik tu. Pasal apa? Pasal lama tu pengantin tu, ada pengantin tu. Pengantin tu lama dia nak sambut aku nikah. Tapi ingat jangan terlampau, orang panggil terlampau rigid sangat sampai penilaian tu silap dia nilai. Nilai silap lagu mana? Padahalnya pengantin tu tak putus mualak lagi, tak putus lagi syarat ni. Kita punya syarat ni, syarat antara ijab qabul tak lama lagi, tapi dia sulai juga. Tu nyusah, tak perlu ulai. Tu kena tahu syarat lagu mana nak nilai lama tu. Baik, kita tengok qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat yang kedua antara lafaz ijab qabul tu, bahawa tiada diselangi, tidak boleh lah, tidak boleh diselangi antara keduanya, antara ijab qabul tu. Tak boleh tu dengan qaid dia. Tak boleh tu dengan diam yang lama. Diam ni maksud berhenti lama. Tak dibenarkan atau tak boleh berhenti lama. Tu ataupun tempoh masa yang lama. Antara ijab dan qabul. Antara lafaz ijab dan qabul. Lama tu dia kata sifat bagi diam tu, sifat bagi berhenti lama tu, yang menunjukkan tak hendak membeli. Tu yang menunjukkan pada tak hendak membeli. Tu jadi lama tu. Tu yang dia khilaf tu. Kita sifat bagi lama tu tak ada, dia sebut lama je. Tapi kita ni ada yam, ada sifat bagi lama. Lama macam mana? Lama yang nampak gaya tu tak sah dah. Tapi kita lain sebut lama je. Lebih masa ni, masa dia ada kadar masa kita nak bincang. Kadar masa mana lama tu? Tu umum, dia umum. Tetapi dia kata, tetapi sidrak, sungguh perkata tak boleh berhenti, tetapi kalau diam sekejap tidaklah mengapa. Dia kata kalau berhenti sebentar tidak mudarat, maknanya tak apa, sah. Berhenti sebentar sah. Tu. Baik, kesimpulan dia. Jadi khilaf sini ni. Khilaf nak nilai tempoh tu. Khilaf nak nilai tempoh, nak nilai lama tu. Tu khilaf tu. Tu. Baik, kita tengok. Kita ulang balik syarat kedua ni. Tak boleh lama ni. Tidak dibenarkan berhenti lama. Tu tak boleh berhenti lama. Antara lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli. Tak boleh lama. Tak boleh berhenti lama antara lafaz ijab daripada penjual. Kata saya jual bagi RM50. Tu jaga tu. Jangan lama masa berhenti tu. Bukan kecek benda lain lepas dah. Bukan kecek tapi lama berhenti. Lama berhenti tu tak boleh. Maka kita pun umumnya tahu dah, nak bicara pula kadar masa dianggap lama tu lagu mana. Tu jadi khilaf. Kadar masa dianggap lama tu lagu mana. Tu dia ada khilaf. Baik. Khilaf di kalangan ulama ni pada penilaian kadar
tempoh masa lama antara ijab qabul. Pandangan pertama, dia nilai lagu mana? Ni pandangan pertama ni. Ni sementah ya. Pandangan pertama, yang ini berdasarkan pendapat sebahagian ulama, diambil kira berpandukan hukum diam, yang ini hukum berhenti, yang boleh memutuskan bacaan Fatihah dalam sembahyang. Tu penilaian pertama. Inilah orang ada amal akad nikah ni. Lepas renyuk tu jawab selalu, lambat renyuk ulang balik. Sebab apa? Sebab pandangan pertama dianggap lama lebih daripada berhenti masa yang memutuskan Fatihah. Baik Fatihah dia nilai lagu mana? Mualaf pada Fatihah. Tak boleh berhenti lama lebih daripada kadar bernafas. Apa maksud kadar bernafas? Kadar sekali tarik nafas. Itu panggil kadar waqaf. Dalam bahasa kitab dia panggil tak boleh lebih daripada kadar waqaf. Apa makna kadar waqaf? Kadar waqaf, sekali waqaf. Waqaf tu apa? Tarik nafas. Tu. Sekali tarik nafas. Itu penilaian lama. Boleh memutuskan mualaf Fatihah, dia kena ulang balik. Kena mula bismillah, bismillah balik. Tu. Itu yang tak boleh tarik nafas tu. Sebab pengantin tak dibenarkan tarik nafas. Tarik nafas dia anggap sekali tarik nafas, mula balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibenarkan. Lebih pada tu. Lebih kadar sekali tarik nafas. Berapa saat kita tarik nafas? Tu. Itu pandangan pertama. Sebahagian ulama menganggap tidak dibenarkan lebih daripada sekali tarik nafas. Baik, pandangan kedua. Pandangan kedua ini yang disebut dalam kitab kita. Sebab tu dia kata yang tu. Yang tak yang menunjukkan taksir dah beli. Tu dia lama dia tu taksir beli, bukan sekali tarik nafas, bukan. Pandangan kedua ni dia kira uruf. Ni pandangan kedua ni lama sikit. Bukan tarik nafas 2-3 kali tarik nafas. Siap mikir. Siap nafas duk ingat kau apa haji ni tak saya kata aku beli ni. Dia duk lama ni. Duit duk ledah, duk tangin dah duit. Tapi duk tak saya beli, tak saya jawab. Aku beli, tak saya jawab. Duk ingat apa nama haji ni. Mentara aku beli kan. Daripada haji dia ingat apa? Dia tengok kego lagi tadi duk ingat ni. Dia duk ingat otak duk lain. Lama pandangan pertama lepak tak leh tu. Pandangan pertama kira nafas ya, cepat. Pandangan kedua dia kira berdasarkan pandangan uruf setempat. Ma ta'arafatul uqul wa tanaqqatuhul ummatu bil qabul. Tu definisi uruf. Uruf setempat. Tanya kawan ni kata tak lama lagi tu. Dia duk mikirlah. Tak lama lagi tu. Lepas tarik nafas memelah waktu cepat. Tu uruf. Sepakat uruf mengatakan tak lama lagi tu. Sebab tu dalam kitab kita dia kata yan sifat. Lama lagu mana? Lama menunjukkan tengok gaya tu taksir dah nak beli. Nampak gaya taksir dah beli tu. Mana mikir boleh jadi dia nak tukar barang ni, nampak gaya ni. Tu pandangan kedua ni ialah pandangan dhaif, kira uruf. Tapi pandangan kuat tu hak semetan, paling kuat tu hak nombor 1 tu kuat. Batu orang akad nikah pengantin dia berdasar beramal dengan pandangan pertama. Dia kira nafas. Lebih daripada menafas tu, yang tu kena ulang balik. Tak boleh kena ulang balik. Sebab dia kira apa? Dia kira lebih masa yang diperuntukkan berdasarkan pandangan ulama yang pertama. Kira apa yang pertama ni? Kira tempoh sekali wakaf. Tapi kita ni bolehlah dhaif pun. Boleh nilai. Kalau kita nak nilai tengok Tok Haji ni tak jawab lagi, lambat ni. Tak kadar lambat biasa tu masih belum lama lagi pada uruf. Dengan cara dia tak kecek. Kalau kecek pasal lain, pasal dia kecek walaupun tak lama.
Dia kecek tu 3 patah je, tapi tak ada kena mengena. Dia tanya demo segar ke dok, gimana kata lama, tak banyak sangat. Tak boleh juga sebab dia memasukkan perkataan lain. Habis. Baik, dan yang ketiga, insyaAllah kita sama esok. Dan yang ketiga, tiada berubah. Okey, ketiga keempat ni, yang ketiga keempat dia mudah. Yang kelima balik tu kita akan fokus balik. Dia ada neng je. Maka ketiga tu mudah saja. Tempat mudah tu kita akan cepat langkah. Macam cepat tak urai. Kita akan urai tempat-tempat yang nampak macam rumit, kita akan urai lah. Tu. Esok insyaAllah kita perhabis. Esok tu kita perhabis syarat sah. Kalau danya esok tu syarat sah orang berakad kita masuk. Tak ada habis pun tak apalah. Sebab pentingnya syarat sah orang berakad ni, syarat pertama tu penting. Baik. Ada soalan? Perlu kita nak berehat, berhenti selalu tak rehat ni apa? Bukan rehat ni, pakai klik selalu ni. Kita kali ni kita kira rehat tu. Alhamdulillah kalau gue tengok tu. Atau mana? Tengah jawab kabur. Tak apa. Tak apa. Boleh. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab alhamdulillah termasuk akad perkataan yang disunatkan. Dia disunatkan sebut berdasarkan pandangan Imam Rafi'i. Imam Nawawi kata tak sunat. Dalam Fatihah memanglah kita tahu dalam Fatihah tu tak boleh. Dalam Fatihah tak boleh. Dalam sembahyang boleh, tak membatalkan solat sebab sunat sebut. Tapi dalam Fatihah membatalkan Fatihah. Tapi dalam ijab qabul tidak membatalkan ijab qabul. Sebab pandangan mengatakan mengucapkan bismillah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan selawat dia masuk khutbah. Sunat khutbah sebelum ijab qabul. Sebelum ijab atau sebelum qabul. Sunat. Itu pandangan Imam Rafi'i, pandangan dhaif. Tapi kalau kita nak berdasarkan pandangan kuat Imam Nawawi, tak boleh lah. Kena ulang balik ni kes tak sah ni kena ulang balik lah. Tu je. Kalau tak sah ijab qabul boleh balik. Tu yang kita nak bincang tu. Tu dia panggil syarat sah. Syarat sah ijab qabul. Kalau lah tak sah lepas ijab qabul tadi, tak terpakar. Apabila tak terpakar kena ulang balik. Tu je. Kalau tak ulang balik dipanggil tidak sah akad. Melainkan kena taklid. Taklid mu'adah. Taklid tu kena sebelum. Sebelum kita jual beli tu baru taklid. Wallahu a'lam. InsyaAllah esok tu masa samalah. Kalau tak pukul 9 pukul 11. Kita cuba berhabis esok tu. Syarat sah ijab qabul, kita masuk syarat sah orang berakad. Tu pentingnya syarat sah orang berakad. Hak panjang lagi nya hak belakang tu. Syarat sah baran. Hak tu panjang. Panjang ada praktikal dia bagi. Hak tu hak masalah lapangnya tu. Masalah jual beli hak banyak hari ni, jual beli kucing, jual beli ular, jual beli binatang hak tidak hak haram makan ke apa tu, hak tu duduk di belakang. Duduk di belakang. Ni mudah-mudahan depan-depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبركاته وسلم. الحمد لله رب العالمين.